ladi hitam ada putih. Ni daripada fresh dia. Baru petik ke pokok tu. Ya betul. Belum dia jadi warna ni. Ya betul. Maknanya? Maknanya kalau yang hitam ni, daripada ni kita terus jemur. Okey. Okey, untuk yang ada putih ni kita kena rendam dia. Dengan air biasa je. Lepas tu kita kopek dia punya kulit dalam ni. And then kita rendam dia. Kita jemur dia. Dia akan jadi warna putih. Mana ni lagi renyah lah. Ni lagi renyah. Sebenarnya ni lagi mahal daripada hitam. So yang ni kita tengok dia dah tak ada kulit dah. Yang hitam ni ada kulit. So that's why yang hitam ni lagi pedas berbanding yang putih. Yang putih ni lebih berlemak lah. Betul. Itu beza dia. Itu pokok dia lah. Contoh pokok yang kita bawa tu. Dia boleh tanam mana-mana je kan? Dia kena tanam selain pada tanah banjir. Oh. Tanah banjir okey. sebab dia tak boleh lama. Kalau dia lama nanti dia mati. Sebab akar dia tu akar serabut lepas tu dia menjalar.